Yang Mahkamah US batal tu tarif, bukannya perjanjian yang Malaysia dah tanda tangan. 4 MP kerajaan sekarang ni bersungguh-sungguh memainkan isu pasal isu ART dan berkenaan dengan tarif. Dan apa yang diorang bangkitkan sekarang ialah Mahkamah Agong Amerika dah batalkan tarif. Jadi kenapa kerajaan Malaysia kita ni masih terikat dengan 19% ni bila mana Mahkamah Agong telah menetapkan bahawa tarif yang dikenakan oleh negara-negara lain yang dikenakan oleh Amerika ni ianya dibatalkan. Dan sebenarnya itu bukanlah satu keputusan yang muktamad daripada kerajaan US. Sebab yang akan menentukan langkah-langkah seterusnya ialah Kongres. Dan mereka pun boleh buat rayuan lagi. Dan ini kita tak nak kita punya dasar kita berkenaan dengan kerjasama kita, berkenaan dengan dagangan kita, ekspor kita ke negara Amerika itu bergantung kepada keputusan sementara. Itu yang pertama. Dan Rafizi Ramli kata, walaupun hari ini US telah pun menetapkan bahawa tarif itu telah terbatal, tapi Malaysia ni masih terikat dengan bayaran 19%. Umpama macam kita masih lagi bayar double. Dia beginilah, saudara Datuk Seri Rafizi Ramli. You orang yang bijak pandai takkan tak tahu kot. Kan? Sekarang ni, kerajaan Malaysia, kita berunding dalam keadaan yang masih stabil. Kalau kata perkara ni dia dah tak stabil dah nanti, dia akan lebih huru-hara. Sekarang ni kita boleh berunding dengan cara baik dengan pihak US. Dan kononnya tuduhan daripada Datuk Seri Rafizi Ramli ni kita buat satu keputusan terburu-buru. Sedangkan perkara ini kita ada exit clause dalam kita punya perjanjian ERT tersebut. Bukan menetapkan Malaysia untuk wajib bayar 19% tersebut. Takkan tak faham kot. Exit clause tu wujud. Lepas tu pula diorang ni ada sarankan untuk gantung serta-merta ERT. Pertama sekali, ERT ni tak dikuat kuasa pun lagi. Masih lagi tak dikuat kuasakan. Nak gantung. Atas apa? Dia beginilah. Dia paling bahaya lagi sebenarnya. Bila kita buat satu dasar yang tidak, apa orang cakap, yang tidak ada ketetapan. So dekat situ, bila dunia melihat Malaysia ini tidak berpegang kepada apa yang telah ditetapkan, tidak ada satu bentuk keputusan yang tetap, dia akan nilai bahawa kerajaan Malaysia hari ini tidak stabil dari sudut membuat keputusan. Ini akan menyebabkan pelabur-pelabur luar negara merasakan kerajaan kita tidak kompeten dalam menangani isu-isu berkaitan dengan perdagangan yang melibatkan isu global. Lepas tu pula ada yang kata, suruh dedahkan 100% butiran. Ini kerja gila. Mana ada orang yang dedahkan strategi rundingan 100%? Japan tak buat, South Korea tak buat, Indonesia pun tak buat. Kan? Ini melibatkan apa orang cakap, rundingan perdagangan yang melibatkan leverage. So kalau kita nak buka semua atas meja, semua nak ditayangkan, itu bunuh diri namanya. Dan stop dah. Main naratif kononnya ERT ni kita menyerahkan kedaulatan negara, kita apa orang cakap. Ni bukan, tak ada. Ianya lebih kepada pengurusan risiko. Seumpama apa yang Tengku Zafrul katakan, dia seumpama kita ambil insurans, medical insurance. Mungkin hari ni kita sihat. Kita tak tahu 2 tahun, 3 tahun akan datang, kita mungkin akan dihidapi pelbagai penyakit yang menelan kos yang tinggi. So sebelum perkara itu menjadi lebih kritikal, kita sediakan payung sebelum hujan. So at the moment kita telah ada perjanjian sekiranya ataupun sekiranya lah kerajaan US menang dalam rayuan dan kembalikan tarif 25%, so kita masih terikat dengan perjanjian 19%. Takkan tak faham kot. Saya ada soalan lah kepada 4 orang MP ni. Rafizi Ramli, Wong Chen, Nick Nazmi dan seorang lagi sekejap. Apa nama dia? Lee Chen Chung. Okay. Andai katalah US ataupun Donald Trump menang dalam rayuan ni, apa alternatif yang terbaik untuk kita menghadapi dalam isu perang berkaitan dengan perdagangan ni dan juga soal tarif ni? Ada tak perancangan alternatif? Boleh jawab? Assalamualaikum.